Ada interview apa? Lelaki yang suka shipkan orang dengan lelaki yang kita. Alah, dia orang tu lelaki nak tolong sesama member. Kau kena pura-pura taken. Bagi semangat kat saya esok. Ada apa esok? Bagi tahu. Tak apa. Interview tu macam dia nak tahu pasal kita. Cerita je apa yang you ada. Sebab esok sekolah perlukan semangat. Kau nak tahu tak, ramai sangat orang Malaysia yang tak bersekolah tau. Nak pindah sekolah tu penuh sampai ke belakang meja. Tapi awak dapat sekolah situ. Jangan banyak sangat komen lah. Pening lah. Sikit lagi nak 100k likes. Sekolah mana ni? Tak tahu ada sekolah mana. Dia kata nak semangat untuk sekolah. Matematik saya susah sampai ada yang menyorok tak nak masuk kelas. Kata bahaya ke post muka kat TikTok tak kena penyakit air usia. Tak tahu lah. Sebab tu saya pakai contact lens. Sebab contact lens ni fake. So kalau orang nak sihir, kau sihir contact lens aku dulu. Macam tu. Match Indonesia Thailand. Kau boleh bangga kat Malaysia. Okay. Kau boleh bangga kat Malaysia. Okay, now dah nak 100k likes nanti I buat makeup for sleep. Before that, jom kita sapu habuk-habuk. Kena makeup tebal-tebal. Lepas tu face app sikit. Edit lah mata tu sikit supaya tak kena penyakit ain. Ini actually ada filter. Kau pakailah filter. Kau pakai je filter tebal-tebal. Kalau orang cakap filter je lebih, memanglah filter lebih. Aku tak nak kena penyakit ain. Sebab kalau kau nampak muka aku yang sebenar, nanti kau jealous. Kau cakap je macam tu. Okay guys, dah 100k likes. First, before kita start kita punya makeup, kita kena prep skin dengan primer. Okay guys. By the way, cuba korang pegang muka korang macam ni. Dia macam kering, betul tak? Okay. Ya dah 100. Thank you guys. Now jom target 130. 130 nanti kita buat bedtime story. Okay. Ada satu cerita. Kering kan? Cuba pakai this. This is primer. Primer you kena beli. Saya dah beli. Baru sampai. Tak jual apa-apa, free. Okay. Kejap. Kita nak bagi muka ni macam melekit-lekit supaya foundation tu lekat. Kejap Taklah, bukan side income. It's a hobby. It's a lifestyle. Yeah. Baru kita dah nak end kejap lagi. So kalau korang takut terlepas live ASMR pada esok, follow account ni guys. Alamak. Diselingkuh balik. Makeup, kita akan buat bedtime story.
Chinese suka sunsilk. Betul kan? Chinese suka sunsilk. Sebab ia sunsilk. Betul tak? Lawak tu, lawak darjah 1 tu. Aduh, hai. Semak nanti lawak-lawak tu. Dapat duit ke buat video? Adalah sikit. Boleh lah. Tak boleh bagi tahu lah. Pandang atas jap. Are you guys ready for concealer? Concealer time. Macam nak bagi BF tak keluar rumah. Kau tak boleh halang BF kau keluar rumah. Sebab lelaki ni dia punya apa tu, nature, dia punya fitrah adalah keluar rumah. Nanti kau nak kahwin dengan dia kan, dia punya apa tu, dia punya tugas keluar rumah, cari rezeki untuk keluarga. Itulah fitrah lelaki. Sebab tu kau tak boleh halang lelaki nak lepak ke, lelaki nak bekerja ke. Tak boleh halang. Sebab nanti satu hari nanti kau yang macam, oh, you ada RM500 je. Contohlah kan. Kejap Panas sekejap. Kau nak halang boyfriend untuk tak keluar, kau tak kahwin lagi dengan dia. So macam mana weh? Kau polis ke nak lock upkan lelaki kan? Alah, kalau dia cek perempuan lain, kau pun boleh cek lelaki lain. Halang lagi. Okay, contohlah kan, sekarang dia dah kantor cek perempuan lain, kau pun backup lah seorang dua cek. Kat ASMR live ni ramai je yang single-single. Itu ada seorang ni dapat juga power daripada live ni. Sebab apa? Sama-sama minat ASMR. Bahawa ada chemistry. Kalau kau nak cari jodoh kan, kau cari dalam live ni. Dah lah, dia minat benda yang sama dengan kau. I love akak ni so much. Kenapa? Tu kan, orang selalu tanya aku pelik-pelik ni kan. Relax. Kau tak ada kawan, kau boleh cari kawan dengan live ni. Kau tak ada boyfriend, kau tak ada girlfriend, kau boleh buka TikTok, cari ramai sangat orang yang macam kau. Kita kejap diorang tanya soalan, nanti bila I tak jawab, nanti diorang kecil hati, small heart macam tu. So yeah, jap, let me blend your makeup, bro. Mana cushion foundation tadi? Nampak tak? Anyone single PM, pergi lah DM dia. Dah sasar dia punya ASMR. Dia dah sama macam kau. Umur pula lebih kurang Gen Z. Aktif kat TikTok. Nanti boleh lah first time chat. Hi, you minat ASMR ramen saya pun minat ramen nation. Jom couple. Wow. Tahu eyelash macam nak jatuh. Tak apa sabar guys. Sebab dah malam. Thank you Dins banyak bersedekah malam ni. Jadi jodoh finder guys. Aku dah cari macam jodoh finder, cuma aku tak janggut dan aku tak cakap macam ni. Okay, thank you guys. Kejap
Nampak tak tu? Batch 08 yang nak nota. See, kau boleh jumpa orang-orang yang sama macam kau. Tengok macam Danish ni. Nota bila dance banyak dance. Dance banyak dance. Thank you so much dance. Cuma target 1k diamonds. We dah nak 1k diamond dah dance. Baru lah. Soalnya kan kalau korang tengok live host kan, kecuali aku lah, sebab aku lain daripada lain, diorang tak bagi tau promote dalam live diorang. Tapi sebabkan aku baik hati, korang promote diri korang sekarang. Sis, I suka cara apa? Okay, aku bagi peluang korang yang nak promote diri korang komen. Siapa single PM aku sekarang. Selalunya live host memang tak bagi korang promote diri, tapi sebab aku takut korang ni tak ada jodoh. Okay, macam tu. Okay, start now. Cari kawan, cari power. Good night dance. Dance, thank you so much dance. Support my life. Okay, and sorry tau, diorang ni memang komen pelik-pelik takut aku. I think kan ni, tengoklah. Dah lah dia minat yang sama. Tengok Ramination malam-malam, tidur lambat. Kau nak on call pun tak risau. Kau nak on call pun kau dah tahu orang dia ni promote SMA terapi 5 star. Oh, thank you. Kejap Kau nak tahu tak Chu tu, aku bukan nak mengumpat Kejap Chu tu, dia jumpa suami dia kat TikTok tau. Suami dia dekat live TikTok ASMR. So, why not? Apa salahnya? Aku dah tengok majlis kahwin dia. Chun Wei, orang kat TikTok ni memang fine shite. Okay, cuba bayangkan engkau jumpa orang yang sebaya dengan kau tapi tak main TikTok and tak tahu Ramination. What the hell? Okay, so itu saja. Jom sambung you punya makeup. Okay, let's start with their blusher. Okay, apa beza Fine Shite and Fine Hers? I tak sebut nama original dia, nanti TikTok marah. Fine Hers tu macam kucing kan. Perasan tak kucing ada yang jenis yang dia mengandung je, asyik mengandung. Sebab dia asyik pergi jantan yang random. Pergi kat jantan yang random, itu ini. Macam tu lah Fine Hers. Macam kucing nenek aku, Fine Hers. Kalau Fine Shite tu, it's the vibes bro. Dia tak perlu banyak pasangan. Senyum. I still remember the way you say. Dah lah weh, kita punya content sekarang memang random. InsyaAllah this month I akan berubah. I tak nak buat video random dah. I nak buat video educational ASMR style. So korang nantikan dekat my TikTok more content yang lebih berilmiah and matang. So korang jaga-jaga kita punya content nanti akan untuk orang yang 18 tahun ke atas, ataupun mungkin korang sekolah menengah tapi korang dah matang, korang akan faham. Ya. Sembilan 8 tapi tak matang lagi. Standard. Selalunya orang dalam 100 lebih baru dia matang. Ya, standard. Dekat dalam era AI ni. Ya, standard tu. Okay, now let's do your eyeshadow. This is Flaunos eyeshadow.
Akak ni AI ke? Hah? Apa tu? Okay, let's start with pink. Tutup mata. Pink. You know, with the flower nose. Pink. Please don't go bawah pula dah. Sekejap. By the way, kita dah nak end kejap lagi So, kalau korang takut macam terscroll ke, terhilang my life ke, follow this account, okay? Ni flower nose, babe. I akan try live hari-hari. Walaupun I'm just so tired, brah. Sebab kalau korang perasan, I kan meniaga perfume. I work so hard tau. So yeah, go sleep girl. Sabar nak make up kan desk. Do some shading. Nak ice globe ke? Kita buat ice globe sekarang lah, nanti lupa. Ice globe. Follow host lagi, follow host sekarang, okay? Sekejap lagi kita dah nak end dah. Okay korang, I akan try live hari-hari for you guys. Thank you so much yang support my life, and I hope like advice yang I give you membantu. So nanti kan after this, after I set you punya makeup, I nak bagi macam satu bedtime story. Buku ni macam ada buku yang pasal personality tau. Sebab I kan ambil psychology, so I really like this book. Macam ada banyak sangat personality. Okay, kejap nak buat you punya mascara. Bocor lah ais kerup ni. Dia nak tergulik weh. Agak ada. Kenapa? R&R bila? Kan kita ada selit sikit psikologi. So I akan ambil psikologi. Okay, by the way, ramai juga yang tanya, patut tak ambil psikologi? Kau nak tahu tak, course lain kalau kau ambil degree dah cukup. Tapi kalau kau ambil psikologi, it's a very young journey. Kau kena target sampai master. Ambil lah course lain weh, pharmacy ke, mass comm ke, degree dah cukup.
Psikologi ni a bit penat lah. Okay, so let's do yang mascara. Okay, buka mata guys. Buka mata. Sembelih lembu? Apa benda tu? Sejak bila pula aku sembelih lembu? Lembu aku kat Vietnam tu. Ada info sains tak? Ada. Biologi. Weh, dia tanya aku kena sembelih lembu. Weh, aku tak dapat apa-apa lembu DM cakap maskot tak bagus. Bukan tak bagus. Kalau kau ambil maskot lepas tu kau macam menari-nari tu, kena buka aurat kan. Tak lah weh, kau jangan kecam aku tau. Yang aku punya point utama tadi, daripada kau ambil psikologi, baik kau ambil course macam Masscom ke ataupun yang lain, yang macam degree dah cukup. Kalau kau nak fast track, macam psikologi ni lebih lama. Sebab degree tak cukup weh. Thank you Mai. Tak apa, kita dah nak end dah. Sekejap I buat no talking. This is personality number 31. Tak, this is not my book. Ni daripada UK. Okay, so Little Miss Scary ni, dia duduk dekat on top of the mountain. Okay, dia punya rumah pun memang sangat menakutkan. Betul-betul dekat atas, yang memang tak ada orang nak datang, tak ada orang nak lalu. Nak naik ke atas pun ada jalan yang sangat berliku-liku. Dia duduk atas ni sebab apa? Supaya dia boleh tengok orang-orang dekat bawah. Okay, so cerita dia macam ni. Malam-malam, bila semua orang tengah tidur, dia akan pergi turun. Okay, macam nak tengok lah penduduk-penduduk kat situ macam mana. Dia macam nak kacau. Tak tahulah, I rasa dia jenis yang kuat prank orang. Jom kita tengok apa jadi kat dia ni. Okay, bila ada orang notice, selalunya orang takkan notice tau dia punya apa yang dia nampak malam-malam. Tapi kalau ada orang notice, dia akan macam senyap-senyap pergi belakang dia and terkejutkan dia. Dia akan buka mulut, senyum and jerit kuat-kuat. Tak, ni bukan cerita seram, cerita pasal personality. Personality seseorang yang menyeramkan. Nampak tak? Dia terkejutkan orang. Tu perangai dia. Korang pernah tak ada kawan yang personality dia asyik-asyik nak kacau orang, nak terkejutkan orang, nak prank orang tu? Tak, so, kat belakang dia ada ni kataan dia kat belakang. Okay, tahu tak kenapa Little Miss Scary buat macam ni? Sebab seronok, sebab suka, sebab rasa puas hati bila tengok orang terkejut. Okay, dia memang sangat bagus untuk prank orang. Tak tahulah, tengok muka dia pun macam jahat kan. Okay, dia suka terperanjatkan orang. Boom, nampak tak? Dia pecahkan beg, sampai orang tu kejung. Nampak tak? Kejung sampai orang tu melompat.
kadang-kadang dia ada dia punya cara. Ambil laba-laba lah nak takutkan orang sampai orang tu lari. Tak faham bahasa Melayu pula. Okay, she scared them out their lives. Boo. So she put a spider on a stick and scared Mr. Strong. She even scared them right off their socks. Boo. Nampak tak? Dia takutkan orang sampai telanjang orang tu. Tak payah layan dia. About a week ago, Mr. Nosy went to see his friend Mr. Jelly. Ni, Mr. Noisy, seorang yang sangat bising. Mr. Nosy was worried because he hadn't heard from his friend for ages. When he got to Mr. Jelly's house, he knocked on the door. Dia dah sampai kat rumah Mr. Jelly. Dia pun ketuk pintu. Tak boleh bahasa Inggeris pula. Okay. Bahasa Melayu bahasa Melayu. Lepas tu dia pun slow-slow buka pintu kan. Buka pintu. Hello? Call Mr. Noisy. Lepas tu dia macam cakap slow-slow, tapi tak ada orang jawab tau. Tak ada orang jawab, dia pun terpaksa menjerit. Macam ada orang, macam tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba dia dengar macam ada orang bercakap tau. Lepas tu dia ternampak Dia ternampak Mr. Jelly ni tengah terketar-ketar. Dia macam dalam ketakutan. Sampai dia punya gigi ni macam menggigil tau. Okay, whatever the began Miss Noisy, and I remember myself, apa masalah Mr. Jelly? Apa masalah kau ni sebenarnya? Kenapa kau nampak macam takut? Lepas tu dia katalah, Dia asyik kacau saya. Dia asyik terkejutkan saya. Boo. Macam terperanjat macam tu kan. Mr. Noisy made Mr. Jelly a cup of tea, calmed him down and told him what they were going to do. Lepas tu dia baik tau. Dia bagi dia satu cawan teh untuk calm dia down. Okay, by the way, kalau korang nak tengok full version, subscribe here, follow this account, I will update more. Lepas tu waktu macam hari makin gelap, diorang pun menyuruh dekat belakang bush, belakang pokok, dekat macam tepi rumah Mr. Jelly ni tau. Diorang tunggu sampai malam, okay, nak tengok Little Miss Scary. So kadang-kadang Little Miss Scary dia suka terperanjat-terperanjatkan orang tau. Tak, ni laki. Okay, dia tak couple.